Okay, next saya nak tunjukkan cara macam mana automation ataupun follow up ni berlaku. Sebabnya tim kita dah set upkan, kalau ikutkan leads yang masuk, contoh leads min, dia akan masuk terus ke bahagian unprocess. Okay, so contoh bila leads min ni, contoh min dah contact tapi leads tu tak respon, macam mana kita nak hantar follow up automation? Okay, so first kali adalah kita boleh drag sahaja nama yang ada dekat sini. Kita tekan klik, kita drag, dia masuk ke dalam staging not respond. So apa yang akan berlaku bila kita drag, dia akan ada automation yang berjalan. So macam mana kita nak tengok automation tu berjalan, and then dah dekat mana dah automation tu berjalan, kita pergi dekat bahagian automation. Okay, so first kali kita ingat, kita tengok leads min. Okay, so ini adalah Yasmin. Kita pergi dekat automation. Alright, so team MySentry dah buatkan group untuk setiap team sale. Kalau tengok dekat sini ada Amy, Hah, Min, Nazri dan juga Tiha. So kita pergi dekat each one of them. Contohnya tadi kita buat dekat pipelines Min. Kita pergi dekat Min follow up automation. So kalau tengok dekat sini, ini adalah follow up automation yang akan berlaku bila kita pindahkan leads tu daripada staging satu ke staging yang lain. Okay, kalau tadi unprocess ke no respond. So kita boleh tengok dekat sini not respond. Okay, dia akan masuk ke dalam workflow. Alright. So ini adalah workflow untuk no respond. Okay, kami dah set upkan. Alright, so team just boleh tengok sahaja, ataupun kalau nak tukar, boleh tukar dekat bahagian copywriting sahaja. Okay, so saya ceritakan sedikit. Alright, so first kali triggernya adalah, okay, so triggernya adalah bila mana Min alihkan leads daripada staging unprocess ke staging not respond. So bila Min alihkan sahaja, akan ada terus automation yang akan berlaku. Okay, so dia ada wait one day. Okay, selepas sehari, selepas Min alihkan tu, akan ada satu follow up automation berlaku. Alright, so ini yang hijau titik-titik SMS ni adalah tempat kita letakkan copywriting. Alright, so bear in mind, SMS ini bukan SMS, tapi dekat dalam sistem high level, SMS ini adalah WhatsApp business, WhatsApp biasa. Okay, so kita set upkan copywriting dekat dalam SMS. Okay, SMS ni adalah WhatsApp biasa. So bila kita klik FU1, dekat bawah ni kita boleh letakkan copywriting dan juga add attachment. Nak letak gambar ke, nak letak video ke, boleh, tak ada masalah. Alright, cuma kalau video, dia boleh 50 MB sahaja. Kalau maksudnya, kalau video tu besar, kita kena compress dulu dekat luar, barulah boleh masuk dekat dalam add attachment ni. Okay, alright, so ini dia akan berjalan lah follow up dan sebagainya. Kalau tengok dekat sini, bila mana leads tu dah reply kepada follow up yang pertama, dia akan terus remove from workflow. Maksudnya, leads tu takkan dapat dah automation follow up yang next. Tapi andai kata kalau leads tu dia masih senyap, masih no respond, okay, leads tu akan dapat lagi automation yang berikutnya, follow up 2 pula. Okay, sama juga ini adalah tempat untuk kita set upkan copywriting and then boleh letak gambar lah. So kalau team nak tukar copywriting, boleh sahaja tekan sahaja dekat mana-mana follow up yang hijau, logo hijau ni. Boleh tukar copywriting, no problem. Ikut kesesuaian bisnes anda, ikut kesesuaian follow up anda. Alright, so ini adalah FU3, sama juga. Kalau dia dah reply, dia akan remove from workflow. So dia tak akan dapat dah follow up next. Kalau dia belum reply, dia akan ke automation follow up next pula. So ini boleh tukar juga dan seterusnya lah, sama sahaja. Okay, alright, so kalau tengok dekat sini, ini baru not respond follow up automation. Kita dah settlekan semua follow up automation. Kalau tengok dekat sini, respond hanging ada, dan quotation, KIV, set appointment dan juga after appointment. Semua workflow ini adalah sama, cuma bezanya adalah cara copywriting follow up itu sahaja. Nanti boleh tengok, and then kalau rasa nak ubah, boleh ubah dekat bahagian copywriting tu sahaja. Kalau boleh setting-setting lain, jangan diusik lah sebab kita dah set upkan tune dah. Alright, so itu adalah cara macam mana nak tukar copywriting dekat dalam follow up automation, dekat bahagian automation. Right.